Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Maksudnya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai mengandungi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Marilah sama-sama kita berinfak untuk pembinaan Pusat Pemulihan Al-Quran di Masjid Sultan Muzaffar Shah, Sungai Petani. Pusat Pemulihan Al-Quran adalah tempat bagi melupuskan Al-Quran lama dan rosak dan bahan-bahan bercetak Al-Quran dengan kaedah yang patuh syarak. Majlis Agama Islam Negeri Kedah telah mengambil inisiatif untuk membina pusat ini kerana belum ada pusat seumpama ini yang rasmi di Negeri Kedah. Alhamdulillah, inilah bangunan induk yang telah siap dibina bagi menempatkan mesin insinerator Al-Quran. Namun, kita masih lagi memerlukan dana bagi menyiapkan di sini bangunan tambahan untuk menempatkan tempat adun Abu Al-Quran dan juga tempat untuk menyimpan Al-Quran yang dihantar sebelum dilupuskan dan juga ruang bagi pejabat pengurusan. Marilah sama-sama kita berinfak untuk menyiapkan bangunan tambahan projek pelupusan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan infak anda, Allah Subhanahu Wa Taala akan meluaskan rezeki anda, melapangkan hidup anda, memberikan kesihatan yang baik dan seterusnya memberikan kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sumbangan anda boleh disalurkan kepada Masjid Sultan Muzaffar Shah, Sungai Petani, atau kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Infak anda untuk manfaat ummah, pahala berkekalan, bekalan akhirat anda. Terima kasih atas perhatian anda. Barakallahu fikum wa ilal liqa. Ma'assalam.